Peminat filem Tamil, korang kena tengok filem ni. Walaupun filem ni remake daripada sebuah filem Tamil yang bagi aku cukup hebat. Salah satu filem Tamil favourite aku juga, iaitu filem Kaiti, lakonan Karti. Tapi lepas aku tengok filem remake versi Malaysia ni, memang tak menghampa amat. Filem yang bertajuk Banduan. Seorang bekas banduan bernama Dali yang nak bertemu dengan anak perempuan dia buat pertama kalinya selepas 10 tahun dipenjarakan. Tapi malangnya dia terlibat dengan satu operasi rahsia. Operasi ni juga melibatkan dengan satu kumpulan sindiket pengedaran dadah lah. So cuba kau bayangkan macam mana perasaan seorang bekas banduan yang nak bertemu dengan anak perempuan dia tapi terpaksa ditangguhkan semata-mata untuk selamatkan orang yang dia tak kenal. So pilihan yang dia terpaksa buat ni satu pilihan yang agak sukar juga. So filem Banduan ni sebuah filem remake daripada filem Tamil yang memang sangat-sangat hebat, Mat. Ni bukan filem-filem kecil punya. Ni filem Kaiti, filem yang bagi aku antara filem hebat lakonan Karti. Kalau kau orang follow aku, kau mesti tahu aku banyak kali sebut pasal filem dan lakonan Karti ni sendiri. Dalam filem Kaiti ni sendiri ada banyak scene-scene ikonik yang aku rasa kalau kau tengok mesti kau orang akan rasa melekat lah. Dan aku sebagai penonton filem Tamil, ada banyak scene-scene dalam filem Banduan ni yang buatkan aku meremang masa tengok filem ni semalam. Scene masa Aaron Aziz turun daripada lori, sebab Aaron Aziz ni pegang watak Dali. Masa dia turun daripada lori ni, menapak dekat atas tanah tu bila angin. Scene masa makan nasi, tapi dalam cerita ni dia makan nasi dagang. Still satu scene yang menarik lah. Ada banyak vibe filem Tamil yang korang akan dapat tengok dalam cerita ni. Ditambah pula dengan satu cameo yang aku sendiri pun tak sangka. Tiba-tiba ada satu cameo dengan watak yang tak disangka-sangka juga. Itu pun buatkan aku punya bulu roma ni meremang, Mat. Lepas tu sound mixing, dia punya transition daripada satu scene kepada satu scene tu memang satu level lain lah. Setiap karakter dalam filem ni dengan lakonan daripada pelakon-pelakon Malaysia, Aflin Shauki, Adlin Amar Ramli, Roshamno, even Aaron Aziz sendiri. Ditambah pula dengan pelakon-pelakon lain macam Amin Hafiz, Fadli Mas'ud. Ni semua buatkan cerita ni lagi menarik lah. Dan lepas aku tengok filem ni, aku rasa bangga tengok filem Tamil, filem favourite aku, di remake, dibuat semula dalam versi filem Malaysia, filem Melayu macam ni, filem lokal macam ni, dengan hasil yang betul-betul memuaskan. Memang tabik dengan tim-tim production untuk filem Banduan ni. Walaupun adalah sikit-sikit part yang tak boleh nak cakap 100% sama, 100% capai macam filem original. Original still the best. Tapi untuk filem remake, filem Banduan ni bagi aku memang sebuah filem yang berjaya. So macam biasa, rating aku untuk filem Banduan ni korang boleh tengok dekat website Kotak Nyaman.